Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan syurga. Hidup ni tempat kita nak buktikan iman kita. Salah satu caranya melalui sedekah. Kita tak perlu tunggu kaya pun. Kalau ada RM1, bagi RM1. Sedekah ni bukti kita percaya balasan Allah Subhanahu Wa Taala kat akhirat nanti. Walaupun kat dunia ni kita tak nampak ganjarannya terus, tapi kita yakin pahala tu Allah dah simpan. Jadi, bila kita dapat untung dari kerja, bisnes atau apa-apa, jangan lupa hulur sikit untuk saham akhirat kita. Melebar risalah, menyantuni ummah.